Sayang penat tak? Penat. Kalau macam tu kita bagi hadiah lagi. Jangan buat bising nanti mak ayah terjaga. Nanti kena dengan aku. Jangan risau. Aku dah periksa dah. Mak kita tengah tidur cantik. Ayah kita pun dah tidur nyenyak. Mari sini. Janganlah aku penat hari ni. Nak cuci muka pun malas, jangan ganggu aku. Salah aku. Hari ni aku pergi rumah Guan Yuking. Tak sempat nak ambil kau. Kenapa pergi rumah kakak kedua? Mereka dah tahu pasal jual kereta. Mak ayah dengan kakak marah sangat ke? Baby. Ikut cakap ayah. Kereta ni memang untuk aku. Guan Yuking tu yang buat hal. Buat masalah untuk aku. Tapi baby. Hari ni aku sangat bangga. Depan semua orang. Aku cakap kuat-kuat. Kereta ni baby beli dengan duit sendiri. Untuk aku. Guan Yuking pun terkejut. Baiklah sayang, dengar cakap aku. Jangan selalu gaduh dengan kakak kedua. Kau kena pandu baik-baik, jangan sia-siakan hati aku. Baiklah, aku dah faham. Aku janji. Aku pun tak nak tengok muka kakak kedua yang tak senang tu. Sampai hati. Dengko, Kenapa? dah berhenti. Aku dah berhenti lama. Mak ayah. Aku salah, semua salah aku. Aku minta maaf atas kepercayaan korang. Aku sia-siakan jaga korang untuk aku. RM10,000. RM10,000 tu. Baby berani bagi, kau pun berani ambil. Jenlei kau ni makan gaji buta. Kamu dah sampai ke kepala anak aku. Aku bunuh kau. Sudahlah. Orang bijak pakai mulut bukan tangan. Libby tengok. Lelaki macam mana kau cari ni? Seluruh keluarga kita bergabung baru dapat berikan dia kereta. Tak sampai setengah bulan dia dah jual Guan Zhenlei. Kau sebenarnya fikir apa nak hidup bergantung seumur hidup? Nak Libby kita jaga kau ke mak? Jangan cakap macam tu, Zhenlei ni terburu-buru je. Dia baru je jual kereta, tapi dia jual kereta tu semata-mata untuk aku betul-betul. Mak tengok. Dia betul-betul jual kereta tu untuk aku semata-mata nak. Cepat sikit nak kahwin dengan aku, belikan cincin. Cincin ni berapa harganya? RM10,000. Mak. Kau kekap gaji, kau tak sampai RM10,000 berani, beli cincin RM10,000. Nak bagi kad awet kau. Kau ni bodoh ke tak sedar diri ke? Dua orang bodoh jumpa. Sudahlah mak ayah. Zhenlei ni ada masalah lutut, dia tak tahan. Sudahlah. Macam mana lutut, sakit tak? Tak apa. Asalkan mak dan ayah tak marah, aku sanggup duduk semalaman. Aku gembira. Sakit tak? Kita dah tak boleh harap kad anak kita ni. Kita susah pay simpan RM10,000. Dia tak hargai kita bagi kad budak ni je. Sakit hati aku, tak boleh. Jom keluar, jom. Jom. Aku takkan bangun. Jom. Pelan-pelan macam mana? Biasalah, kena banyak bersenam. Masih nak bergurau?
Budak ni memang degil. Banyak sangat kita risau pasal dia tapi tak guna. Cantik betul. Cantik pun cantik benda mahal macam ni. Tak boleh makan. Jelly ni betul-betul sayang kat baby. Sanggup habiskan semua harta. Nak belikan dia belian. Macam mana dengan saya? Sepanjang hidup hanya pakai barang murah. Tak pernah dapat cincin belian yang berkilau. Kamu cakap kamu ni rambut panjang otak pendek. Boleh tak kamu hidup realistik sikit, benda ni mahal pun. Itu cuma batu je. Batu kau beli untuk saya tak? Macam mana saya tak beli? Tengok muka kedekut kau tu. Macam mana saya kedekut benda yang saya beli untuk kau ni apa? Kau tak kedekut ke? Ini kita cakap pasal Guan Zele, kenapa kau tarik balik Cakap ke saya? pasal kau kenapa tak patut ke apa ni? Palsu lagi kecil. Palsu pun boleh pakai je, kau beli apa untuk saya? Last kali saya suruh kau beli kasut kulit RM80, kau cakap okey. Kau ni lelaki ke tak? Tenggak saya, and I dari ada sampai Kau bawah. lagi teruk dari Guan Zhenle, kau ketawa lagi. Setiap hari asyik buat masalah je RM200. RM200 pun mahal sangat, kau tak layak RM200. Macam mana saya tak layak Kau RM200? cakap apa tu? Apa-apa yang mana? Tu. Nak alih perhatian. Ibu bapa kau tengok terlalu ketat. Sekarang ni cepat-cepat biar saya cium lagi. Cium apa, tengok kaki kau menggeletar. Jangan peduli detail-detail ni. Cepat, itu bukan daun ke? Atas daun tu, Apa ada? Ada. ada bintang. Bintang kenapa? Saya nak bintang. Semua dah jadi milik kau. Nyanyi lagu untuk saya. Kau tanya saya sayang kau berapa dalam? Saya sayang kau berapa banyak? Sila sahkan transfer ke Chen Zijun 0129 sebanyak 5 juta RM. Bahagian ni ubah lagi. Kiau ke datang sini. Apa hal abang? Dalam ni ada RM100,000. Ambil untuk bapa kau berubat. Tak boleh, saya tak boleh ambil duit kau. Lagipun, penyakit ayah saya adalah pertempuran yang panjang. Saya hargai niat baikmu, saya akan cari cara lain. Dengarlah saya. Sejak kamu memanggil saya abang, maka saya pasti akan membantu. Dan saya tidak boleh melihat kamu hanya kerana wang kamu bersama Sia Ewu. Menjadi tidak jelas betul. Dengar abang, jangan cakap apa-apa lagi, ambil ini. Rawatan lebih penting, mari ambil. Saya, Ambil. terima kasih Abang Jijon. Kamu benar-benar baik kepada saya. Kamu begitu berbakat dan baik hati. Saya tidak sangka ada lelaki yang sempurna di dunia ini. Sempurna bukanlah kata yang tepat. Terima kasih. Pergilah, pergi. Itu. Itu ambil, simpan baik-baik. Saya akan pergi bekerja. Pergilah. Saya akan hantar kata laluan melalui WeChat. Terima kasih.
Sudah lama menunggu. Tidak lama lagi pun menunggu kamu. Adalah satu kebahagiaan. Kamu adalah doktor yang paling manis mulutnya. Boleh kita beritahu keluarga dan makan di luar? Baiklah, saya akan lihat apa yang sedap. Baik. Anak sudah sampai di kawasan perumahan kamu keluar dari hospital. Sudah lama sepatutnya sudah sampai. Anak sudah sampai di bawah bangunan. Oh ya itu. Ayah saya hari ini kata dia buat pau jika saya tidak balik makan. Dia pasti tidak gembira, mungkin kita boleh pergi lain kali. Lagipun saya bawa beg dan pakai baju ini. Sedikit tidak selesa boleh. Maaf. Apa kaitan dengan kamu? Mari pergi. Pergi. Sudah. Emak kenapa duduk di sini? Wu Qingfeng, Emak nak saya beritahu lagi sekali. Saya bercinta dengan Yu King, saya suka dia. Kami serius. Sudah. Emak saya sangat serius dalam menghadapi perasaan ini. Harap anda dapat memahaminya. itu bagus sekali. Tidak mencoba bagaimana tahu cocok atau tidak. Saling ada perasaan ingin bercinta. Saya mengerti juga mendukung. Apa? Saya yang mengurus hal ini. Kamu bilang dia berani. Langsung bilang ke ibunya. Ya ampun. Ya ampun, Dr. Hu. Di mata saya, semakin besar. Saat itu saya juga cukup terkejut, tapi jujur saja sangat senang. Benar-benar jantan. Menjadi pria harus punya keberanian berani bertindak. Kamu tidak salah pilih. Tapi apakah ibunya akan dengan mudah membiarkan kamu lolos? Sebenarnya saya juga cukup khawatir. Kamu tidak tahu. Setelah mendengar King Feng berkata begitu, wajahnya langsung berubah beberapa warna. Tapi pada akhirnya dia malah ramah. Tapi semakin dia baik pada saya semakin gugup. Dia bukan wanita biasa. Dia menjaga hati anaknya. 24 jam siaga. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya agar ibunya menerima saya? Ini tidak sulit. Ajak ibunya keluar traktir dia makan. Lalu ajak dia belanja di mall. Cari cara untuk menyenangkan hatinya kita. Pertama-tama perbaiki hubungan. Lalu kita lanjutkan perlahan-lahan. Cocok tidak? Apa yang tidak cocok? Saya beritahu kamu. Meskipun kamu punya syarat pribadi yang bagus, asal kamu memutuskan untuk tetap single tidak masalah. Tapi jika kamu ingin menikah, menyenangkan hati ibu mertua itu, kamu harus lalui. Meskipun ibu mertua itu sulit, kamu harus berani menghadapinya. Jika dia tidak setuju, korang berdua jangan nak manis-manis, ye tahu tak? Tapi jemput mak dia makan dan shopping. Bukan aku tak tahu ku mak suka apa. Aku tak nak buat silap lagi. Alamak, macam mana boleh jadi kapten? Apa kaitan dengan jadi kapten? Dingau. Perkara macam ni memang pasangan asal yang paling faham. Tahu tak? Baguslah awak ni. Awak ni terlalu bodoh, balik rumah tambah otak sikit. Otak aku tak pandai pusing macam awak. Nak pergi mandi ni? Tunggu aku sekejap, aku datang nanti. Awak nak jemput si Yulan makan. Ya, sebab tu aku datang minta tolong awak. Awak boleh fikir nak berkomunikasi dengan si Yulan.
Aku betul-betul gembira. Yu King. Awak ni betul-betul kisah dengan King Feng. Jangan ketawakan aku, lah perasaan memang dua orang bekerja sama. Cakap pasal Hulan, Mak suka makan apa? Aku nampak dia suka masak sup. Ada apa restoran yang boleh cadangkan? Sebenarnya Zialan tak suka minum sup. Mustahil dia selalu masak banyak sup. Lepas tu bagi King Feng minum. Sebab aku asal Guangdong suka minum sop. Sebab tu Siulan jadi pakar masak sop. Dulu awak memang sangat bahagia. Dia sendiri suka makan apa? Dia orang Shaanxi suka makan mie. Makan mie. Masa kami bercinta dulu, aku selalu teman dia makan mie tarik. Dia bukan saja suka making mie tapi suka tambah Banyak cili dan cuka. Mie cili dan cuka. Aku dah ada idea. Okey. Kenapa awak masih tengok TV? Cepatlah, dah sampai masa. Cepat tukar baju dua ni, awak suka yang mana? Tengok aku pakai hari ni macam mana. Kan cuma makan je. Perlu buat besar sangat ke. Tengok awak pilih satu le cepat. Pilih satu. Alaha diamlah sikit boleh tak? Rumah kita ni bukannya saya nak hias cantik-cantik. Biarlah jiran sebelah tu pilih-pilih. Sakit ke aku. Hu Hulan ni memang susah nak berurusan. Kalau tak anak dia dah lama kahwin. Baru sampai giliran kau, dapat menantu idaman. Lagipun, Dr. Hu depan mak dia. Terang-terang cakap suka Yu King kita. Itu dah cukup bagi muka. Kau jangan nak kira sangat. Budak-budak. Aku nak beritahu kau, hari ni Yu King susah payah. Baru dapat buat majlis ni masa penting. Kau jangan buat hal dengar tak? Aku cakap demi anak aku. Aku akan sabar kali ni je. Cepatlah. Mana satu nak pakai? Merahlah elak sial. Baik, cepat sikit. Okey, tutup. Guanwei Shangjin. Guanwei Shangjin Hui Shang Guanwei Guanwei Shangjin Guanshang. Nampak cantik, cukup bergaya. Mak ni tempat Yu King pilih khas untuk Mak. Dia dah tunggu dalam. Patutlah dia tunggu baru ada. Maksud hormat orang tua. Mak hari ni cuma makan bukan exam. Okey, aku faham. Sampai. Jele, mak nak pesan sikit. Last kali polis bawa kau balik, Mak Hu dah nampak. Hari ni depan meja tunjuk baik. Banyak makan kurang cakap. Guan Yu King ni buat apa tak boleh kahwin. Sanggup nak puji lelaki sampai tarik keluarga sekali. Muka keluarga Guan dah hilang. Kau datang sini makan bukan buat hal. Betul ayah. Baby nak makan dengan ayah. Baiklah budak baik. Sayang ikut ayah. Kita yang cemput tapi kena pandang muka orang. Betul tu. Saya nak cakap dengan kau hari ini kau kena banyak makan dan kurang cakap. Hari ini adalah hari besar Yu King. Walaupun kita sama-sama sambut perayaan sebenarnya, ia macam jumpa keluarga besar. Dengan sifat kau ni demi Yu King, sabarlah sikit. Saya tiap-tiap hari sabar dengan dia. Dia dah macam ratu ganas dia tu di Yingyue Zhuan. Assalamualaikum, makcik dah sampai. Assalamualaikum, mana mak ayah kau? Saya ingat mereka dah sampai dulu. Mereka dah sampai di bawah. Nak naik atas ni. Makcik saya dengan makcik suka makan mie. Sebab tu saya pilih tempat ni, cepatlah duduk. Saya dengar saya suka makan mie, siapa cakap? Saya cakap saya tentu tahu. Mak paling suka makan mie. Baguslah anak saya tak sia-sia sayang. Maxik. Mak Guan, Pak Guan, Mak King Feng. Jenle. Jalan tak jam ke tak juga? Anak saya hantar saya sini. Jangan berdiri, duduklah. Mari duduk. Kau duduk sebelah makcik. Korang pun duduklah, Jele. Mari duduk sini dengan kakak, tolong kakak uruskan sikit. Kalau tak kita order makanan. Kami tak berapa kenal dengan masakan Jen. Sila makcik yang order. Makcik tempat ni masakan Shaanxi yang asli.
Medau sir, mereka cuka lama. Dengan sos pedas tu semuanya sedap. Betul ke baguslah kalau macam tu. Terima kasih, saya tengok dulu. Baik. Ikan masam manis daging goreng. Daging kukus dingsiang daging lembu pinyau. Ada juga yumian kaulau. Bagus. Oh ya Mak King Feng you King bawa. Wine shantu jeleh. Kau ambil sini nanti kita makan. Cuba rasa sedap juga. Waiter order makanan. Apa yang lambat sangat lambat betul. Hari ini saya ajak semua orang berkumpul di sini. Ada satu perkara penting yang saya dan Yu King nak umumkan. Kami berdua dah bercinta secara rasmi. Ini hal, Mak Guan Uncle semua tahu. Kami nak ambil peluang ni. Nak bagi tahu kat semua, kami dua ni bercinta dengan tujuan nak kahwin. Harap dapat restu keluarga. Keluarga kami tiada masalah tengok Mak Ko je. Kat Mak King Feng. Korang berdua berdiri buat apa? Sejak dua-dua suka sama suka. Lelaki besar nak kahwin, perempuan besar nak kahwin, ini hal. Saya pun tak halang. Tapi apa? perkahwinan ni melibatkan dua keluarga. Ada beberapa perkara buruk kena cakap depan. Macam ni untuk kebahagiaan dua anak ni masa depan. Bersihkan halangan, saya rasa. Korang pun tak akan halangkan. Si tua tu nak buat hal ni. Tu maksud ada apa nak cakap? Kita jujur je macam pergi rumah saudara bawa lampu. Kita terang-terang. Tak payah pusing-pusing boleh tak? Okey, saya cakap terus. Kalau kami nak ambil menantu, sekali nak jaga adik ipar, ni saya tak setuju. Sejak tujuan nak kahwin, saya rasa keluarga Guan kena buat perjanjian. Nanti Yu King kat adik dia. Tak boleh bantu duit atau barang. Baru saya setuju Yu King bercinta dengan anak saya. Mak kau ni. Mari. Ni maksud apa? Sejak semua tak ada masalah, saya rasa korang kena tulis surat janji. Hitam putih cari peguam buat pengesahan. Jangan nanti ada yang tarik balik. Kau ni menarik juga hal keluarga Guan. Kau orang luar macam mana boleh campur tangan? Ada kaitan dengan kau ke? Dulu tak ada. Tapi kalau dah kahwin hubungan tu besar. Saya jadi pengantara lama keluarga macam korang ni. Yang beratkan anak lelaki saya sangat faham. Terutama adik-beradik dua orang. Kakak kahwin lelaki tu. Kena jaga keluarga mertua dan adik ipar. Keluarga perlu dijaga kalau adik-beradik mempunyai nilai yang betul. Masih boleh dikatakan kalau nilai tidak betul filem. Malas dan tidak berusaha. Maka seumur hidup akan bergantung pada kamu. Siapa yang kamu hina ini? Ini kakak kandang saya APA Salana. Saya gunakan kakak kandang saya. Ada hak apa kamu duduk sungguh menarik jenlei? Setelah berkahwin itu adalah harta bersama suami isteri, saya rasa. Jangan kata duit kakak kedua kamu. Malah duit abang ipar ketiga kamu. Kamu juga tidak akan lepaskan kan? Jangan kahwini orang yang terlalu bergantung pada adik. Saya bersusah payah melatih. Yang begitu hebat saya tidak boleh melihat. Dia terjebak dalam kesusahan kan? Kalau hal ini tidak boleh mencapai persetujuan perkahwinan ini, saya tidak akan setuju. Tunggu sekejap, saya pa yang katakan keluarga kami susah. Phil, saya ingin tanya. Kamu setuju atau tidak kedua-dua mereka belum apa-apa? Sudah campur tangan dalam keluarga kami mengacau. Ayah saya sepatutnya tidak datang. Ini sebenarnya perosak keluarga ini adalah. Baiklah, kalau hal ini tidak boleh diselesaikan, maka hal mereka biarlah. Hari ini kita dua keluarga duduk bersama makan dengan baik. Berpisah dengan baik, jangan-jangan jelek. Itu kamu duduklah Ibu King Feng. Dia masih kecil. Cakap tidak boleh dipercayai. Jangan ambil hati.
Guan Zhenlei cakap tidak boleh dipercayai. Saya yang boleh percaya. Keluarga bersama harus bersatu hati saling membantu. Ini peraturan keluarga Guan, kakak membantu adik. Ada apa salahnya? Itu Ibu Su. Saya ingin tanya kamu satu soalan. Adakah perlu keluarga dibahagikan begitu jelas? Kita semua adalah saudara darah. Duit ini untuk dibelanjakan. Tidak dibawa lahir, tidak dibawa mati. Katakan untuk belanja keluarga sedikit. Ada apa salahnya? Phil, Guan Yongnian, tanya diri sendiri. Dia kepada kamu. Hanya guna sedikit sahaja. Filem. Sebab ada orang yang tak faham hal macam kau. Barulah ada anak yang tak berguna macam ni. Anak perempuan pun tak boleh kahwin. Baiklah keluarga kau jaga diri sendirilah. Mark, Mak King Feng. pendapat Mark dah habis cakap. Dengar pendapat kami pula. Dengar cakap anak, mari duduk. Mark, saya tahu Mak nak sayangkan anak. Tapi kalau perkahwinan ni gabungan dua keluarga, dengan latar belakang keluarga yang berbeza, dan cara hidup yang berlainan, pasti ada perbezaan. Kalau tak boleh saling memahami, tak nak hadapi dan selesaikan, langsung tolak bulat-bulat seseorang, maka seumur hidup saya tak mungkin jumpa isteri yang sesuai. Ayah saya pun nak cakap. Jangan risau dulu, saya tolong Zhenlei. Nanti saya akan tolong lagi. Cuma bukan cara macam ayah nak. Bukan macam ayah fikirkan. Saya pun ada garis panduan sendiri. Makcik cakap pun ada betulnya. Zhenlei, semua orang tolong kau buat sementara. Jalan masa depan kena bergantung pada diri sendiri. Saya tak terima sebarang perjanjian yang tak adil. Jadi ayah kena faham. Makcik jangan risau. Mak Pakcik Guan, Makcik Liu, Kakak dan Zhenlei, saya betul-betul suka Yuking. Saya tak pernah rasa nak sangat nak bersama seseorang. Jadi, apa-apa masalah pun nanti kami berdua akan hadapi bersama. Harap semua percaya pada kami. Mari kami berdua nak ucapkan kepada semua keluarga, kalian semua yang paling dekat, yang kami paling peduli. Kami harap dapat restu dari semua. Baik. Mari. Mari Mak King Feng. Terima kasih makcik, jangan risau. Saya pasti jaga King Feng dengan baik. Kami akan bahagia. Pakcik Makcik jangan risau. Serahkan Yuking kepada saya. Baiklah. Untuk meraihkan detik yang sukar ini, mari kita minum. Baiklah, mari minum. Baiklah. Mari makcik. Banyak lauk petang tadi tak kenyang ke? Makan malam hari ini untuk menunjukkan sikap kepada ibu saya. Mana boleh kenyang betul. Letak di sana, saya goreng. Tak apa, saya goreng sama. Anda juruterbang besar, tangan Anda sangat berharga. Kalau begitu tangan pakar bedah tak berharga ke? Kenapa ayat ini macam pernah dengar? Kongshu City. Apa yang berlaku? Terkena minyak. Mari cepat-cepat.
Ada guna. Mari cepat sapu ubat. Tak apa. Jangan sibuk, saya tak apa. Betul tak apa. Apa tak apa? Kenapa tak berhati-hati? Bukan kedah basuh dengan air boleh. Itu pun kena sapu. Sapu banyak sangat. Nasib baik saya ada ubat luka bakar. Baik, tunggu sekejap. Sudah luka kecil macam ini apa sangat bagi saya. Apa yang dulu saya tak peduli tapi selepas kita bersama, saya tak benarkan anda mengalami sebarang kecederaan. Kenapa pandai sangat bercakap? Lelaki keras macam dulu bila berubah jadi lembut. Siapa suruh anda muncul lewat? Kalau kenal saya awal, ayat macam ini saya dah boleh cakap. Baiklah, betul tak apa. Macam mana anda tahu ibu saya suka masakan Shaanxi? Saya tanya Presiden Gao. Dia yang beritahu saya. Betul tak sangka dah bertahun-tahun. Dia ingat semua kegemaran ibu anda. Sangat tersentuh. Terima kasih kerana begitu mengambil berat. Hari ini di meja makan. Walaupun ibu anda dan saya setuju. Tapi saya selalu fikir tabiat seseorang. Susah nak berubah dengan serta-merta. Jadi kita masih ada banyak pertempuran sukar untuk dihadapi. Apa yang dia fikir tak penting, yang penting kita boleh bersama. Saya dah lapar sangat. Segera kamu rehatlah di sini. Mari cuba. Lepas rendam kaki dan gosok gigi kita tidur ya. Cuba. Saya suruh kamu cuba apa yang kamu buat, mari tambah air. Tunggu sekejap, kali ini dah hampir. Baiklah. Kamu fikir apa macam tak ada roh? Kamu tanya saya fikir apa? Tentu risau tentang Yuking. Yuking takkan begitu kejam. Benar-benar tak peduli adiknya. Kamu ni dah tua atau macam mana? Jele jual kereta Yuking. Dia langsung tak cakap apa-apa. Dia marah adiknya. Tak nak susah perangai anak perempuan kita. Kamu tak tahu siapa dalam keluarga yang susah. Dia takkan tolong, dia cuma tak nak. Memanjakan adiknya asyik minta duit. Dari keluarga, Maksud kamu, perkara kita punya bau, Yuking masih akan tolongkan. kamu ni dengar betul-betul pandai dengar yang penting. Abang, walaupun kata-kata Ibu King Feng agak keras, tak sedap didengar, tapi setiap kata dia ada benarnya. Saya pun seorang ibu. Saya faham perasaannya. Semuanya dalam dan luar. Takut anak sendiri susah. Jele kita ni dah dimanjakan sampai tak macam. Kalau kamu lembut tak nak tegas. Jangan halang. Biarkan Yuking didik dengan baik. Baiklah. Selama dia sebagai kakak masih ada adiknya dalam hati, saya sokong yang lain. Kamu ni memang. Siap sedia. Saya pergi dulu, kamu rehat awal. Saya hantar. Dekat je nak hantar juga. Saya ada lagi nak cakap dengan kau. Jom. Makan hotpot sendiri lagi. Aku nak cakap hari-hari ni aku makan hotpot sendiri.
Sampai dah ketagih. Sampai dah ada gaya sendiri. Sebelum kau buat, masukkan 2 keping keju. Sedap gila, nanti kau cubalah. Betul ke tak? Jangan makan nasi lah kau berdiri situ. Jangan Linji. Hari-hari ni kau pelik sangat, kau tahu tak? Macam mana pelik? Sekarang ni aku tak patut panggil kau Su King Feng. Aku patut panggil kau Zu Chun Feng. Apa maksudnya? Tengok dia hari-hari ni ketawa. Lebih banyak daripada 5 tahun lepas. Tengok tak boleh sembunyikan dah. Kau ketawa macam bunga musim bunga, kau tahu tak? Apa hal? Apa dah jadi? Aku dah bercinta dengan Guan Yuking. Betul ke? Aku dah cakap hari-hari ni kau pelik bila ni. Baru-baru ni petang ni aku ada pembedahan lagi. Korang makanlah perlahan-lahan, aku pergi dulu Linji. Hotpot daging lembu. Dia dah bercinta dengan Kapten Guan. Kita berdua. Kelas bimbingan petang ni nak pergi ke tak? Kenapa tak nak pergi? Pergi. Cepat-cepat siap, mari-mari. Cepat makan mari-mari. Betul KNI. Aku kacaukan untuk kau. Kau berhati-hati sikit. Tak apa mulut botol ni reka bentuk sas. Kau terbalikan pan botol and I tak tanpa. Nong Fu Spring. Jangan asyik terkejut-terkejut. Air ni bagus sesuai untuk kau minum masa bersenam. Lagi nak bersenam. Sehari dah penat gila, aku lebih suka setiap hari. Kilyar beruras naiga dengan bosan. Tapi kena jumpa pelanggan macam bos Su baru boleh. Tampan kaya ada gaya gentleman. Walaupun kali lepas dah tambah bos Su dalam WeChat. Tapi saya takut nak cakap dengan dia. Sejak kali terakhir jumpa tak ada apa-apa lagi. Last kali bos Su balik ke tempat kau tinggal ke? Sangat gembira berkenalan dengan kau. Macam tu. Sekali lagi terima kasih bos Su jangan malu-malu. San enak terima Cepat kasih. balik pertama kali Suni. Bos Su balas kat korang sangat gembira berkenalan. Betul. Bukan ke kau tak? Ya, saya memang. Si Abe kerja yang kau pegang tu. Serah kat Mikey. Kenapa bos? Kau yang akan urus projek bos Su. Performance setahun tak perlu risau. Tapi projek bos Su bukannya Jake yang urus ke? Bos Su suruh kau yang urus projek dia. Komisen banyak tak baik ke? Saya dah berapa kali cakap. Kurangkan makan nasi, kau tak makan yang baik-baik, saya bayar. Terima kasih bos. Bos sangat baik kat kau. Hari ni dah atur 2 dekan kau. 2 kesemuanya lancar ke? Cukup lancar. Xiao Jia kau dengar baik-baik. Kerja pembersihan selepas pembedahan ni. Mesti sangat teliti faham. Jangan risau. Dekan kau dah makan tengah hari ke? Saya dah makan, baru je makan. King Feng kau cari saya ke? Jom kita cakap sini. Baik. Duduk. Dekan kau hari-hari sebelum ni. Ibu saya dengan ibu bapa Yuking. Kami 2 keluarga makan sekali. Kedua-dua pihak ibu bapa setuju. Kami 2 orang bercinta secara rasmi. Baguslah. Yuking memang badik perempuan yang baik. Kau mesti jaga dia baik-baik. Saya akan. Dengar kata Yuking kau yang rekomen. Ya, dengan ibu kau. Walaupun selama ni tak bersama. Tapi makanan yang dia suka. Saya percaya dia tidak akan. Ke mana lagi nak berubah. Terima kasih. Sama-sama kerja dengan baik. Jaga kesihatan anak-anak. Yuking, Apa kau buat? saya baru sahaja selesai pembedahan hari ini, boleh pulang tepat waktu. Saya juga akan sampai ke bandar sebentar lagi. Malam ini kita pergi tengok wayang. Baiklah, saya beli tiket sekarang, kita jumpa pukul 7.30. Jumpa di dataran Tai Kuli.
Apa khabar Jafi? Lagi satu pesakit 03 perlu diuruskan. Apa yang berlaku? Ada pesakit yang perlu saya uruskan. Wayang mungkin tak jadi. Cepat pergi, cepat pergi. Apa yang berlaku, lihat dia baru sahaja selesai suntikan. Sudah dicabut lagi. Apa yang berlaku? Dr. Hu Wang Xiaoyan tak mahu suntikan lagi. Wang Qiaoyan. Wang Wu Ikyo kenapa marah lagi? Hidung saya sudah jadi begini. Bagaimana saya nak berjumpa orang nanti? Saya tak nak hidup lagi, jangan sesiapa selamatkan saya. Saya ada seorang kawan. Dia pakar pembedahan plastik di Hospital No. 9. Dia paling mahal buat pembedahan hidung. Saya boleh hubungi dia untuk awak. Betul ke? Semestinya betul, tapi awak mesti janji dulu. Terima rawatan dengan baik. Doktor, saya ikut cakap awak. Tapi jangan lupa beritahu dia. Saya nak buat pembedahan hidung komprehensif. Baik, saya akan sampaikan kepadanya. Mari. Kenapa ibu bapa belum balik lagi? Lapar tak? Ibu pergi ke tempat kakak awak. Anak saya nak tanya awak, kenapa balik awal hari ini? Hari ini saya tak terbang, jadi pulang kerja biasa. Bukan. Kenapa awak tak pergi dating? Asalnya kami berdua nak pergi tengok wayang. Tiba-tiba dia kena buat pembedahan. Menyelamatkan nyawa itu perkara besar. Cinta kecil kami boleh ditangguhkan.